Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam video yang berikutnya. Bagaimana cara untuk mengisi e-rekod Iqra ini? Baik, anda pilih yang kedua yang belum mengisi rekod. Yang pertama enrollment, yang kedua belum isi rekod. Okey, sebagai contoh, pilih yang kedua. Okey, yang belum mengisi rekod tingkatan 2. Okey, daripada kelas 2 bumi. Contoh Ahmad daripada kelas 2 bumi belum mengisi rekod. Kalau kita buka spreadsheet, okey ni ya, Ahmad 2 bumi masih belum mengisi rekod. Bagi contoh ni. Okey, belum ada data yang dimasukkan ke spreadsheet melalui aplikasi ni. Okey, klik pada edit. Okey, terus log tingkatan, kelas, nama. Kemudian data Iqra awal. Katakan data Ahmad ini Iqra awal dia Iqra 3. Muka surat Iqra awal. Okey, ini data awal kita ambil daripada pelajar kita. Okey. Muka surat Iqra awal. Muka surat 3. Dan Iqra semasa sama. Iqra 3. Muka surat 3. Okey, Al-Quran semasa juzuk ke? Jadi kalau dia dah Iqra, tak perlu Al-Quran semasa ni, kosongkan dia. Selesai khatam pun kosongkan, kemudian dilaporkan oleh. Kalau bertanda merah ni wajib diisi. Okey, dilaporkan oleh guru 1 sebagai contoh. Dan anda boleh masukkan gambar. Okey, kemudian tarikh awal. Pilih hari semasa, today. Kemudian tarikh perekodan semasa pun sama. Okey, apa yang dikunci di sini tarikh awal, dia tak akan berubah sebab nak tengok perkembangan dia dan data awal diambil bila. Okey, tarikh awal, kemudian yang dikunci lagi adalah data Iqra awal. Pastikan jangan silap pada permulaan, tanya betul-betul pada pelajar tu, di sekarang Iqra berapa. Okey, kalau dah habis Iqra, Quran. Okey, cuba dulu bacaan dia. Boleh tak dibaca Quran? Ataupun boleh undur dia pada Iqra 6. Okey, klik save. Jadi Ahmad daripada kelas 2 bumi tadi dah tak ada dalam rekod belum isi rekod di sini. Okey, belum isi rekod dah clear. Dia dah masuk ke edit rekod nombor 3. Okey, edit rekod. Kita cari Ahmad tadi daripada kelas 2 bumi. Okey, dalam spreadsheet pun dah masuk Ahmad ni. Okey. Data Iqra awal 3, Iqra semasa, muka surat Iqra awal 3. Iqra semasa sama dengan Iqra awal. Okey, yang dimasukkan secara berkala adalah Iqra semasa ini. Okey, kita kembali ke AppSheet. Tingkatan 2, 2 bumi. Ahmad. Okey. Kemudian seterusnya kita masuk kelas 3, kelas 2 bumi ini untuk kita nak update dan tambah baik bacaan Ahmad. Okey, klik edit. Okey, tarikh awal dah dikunci. Tarikh perekodan semasa kita boleh ubah. Okey, untuk tujuan rujukan kita, maknanya tarikh awal dan tarikh perekodan semasa. Data Iqra awal tidak boleh diubah lagi. Cuma yang boleh ubah adalah Iqra semasa. Kita pun mendengar bacaan Ahmad ni, Iqra semasa, dia dah boleh beralih ke Iqra 4. Muka surat 1. Okey, ada peralihan. Okey, dekat bawah tak perlu lagi. Kita yang laporkan sebagai guru 1, klik save. Jadi ada perkembangan daripada Ahmad ini. Okey, boleh klik pada nama dia Ahmad. Iqra awal dia 3. Okey, sini. Kemudian Iqra semasa 4. Okey, bila kita ambil data ini, okey, 11 ataupun 10 hari bulan 11. Pukul berapa? Kita boleh tahu daripada awal data tu diambil. Okey, sebagai perbandingan awal dan semasa.
Dan seterusnya sama kita boleh edit juga. Okey, kita tekan Iqra 4 muka surat 8 dia dah beralih pada 3 ke 8. Save. Okey, dia akan terus berjalan sehingga Ahmad ini menghabiskan Iqra sehingga Iqra 6 dan masuk ke Al-Quran, juzuk 1. Jadi itu cara untuk kita mengisi rekod. Dan spreadsheet ni kita tak perlu ganggu dia. Ini adalah data untuk admin. Dan juga akan masuk ke Local Studio. Okay, kita boleh cari nama Ahmad di Local Studio ini. Setelah data diisi di AppSheet, okay, dia akan masuk ke Local Studio ini dalam masa 15 minit. Okay, tadi tingkatan 2. Okay, kelas mana tadi? Kelas 2 bumi. Okay, 2 bumi. Okay, Ahmad. Tarikh semasa dan tarikh awal. 2 bumi. Okey, Iqra awal 3, Iqra semasa 4. Dilaporkan oleh guru 1. Ni paparan ni kalau tuan-tuan, guru-guru nak share kepada ibu bapa pun boleh. Okey, sebagai rujukan ibu bapa tahu setakat mana anak dia, tahap penguasaan anak dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya untuk video ini. Bagaimana cara untuk mengisi data e-rekod Iqra dalam aplikasi e-rekod Iqra Yunar ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.